benda ni saya bukan tak nak buka. Kalau buka jadi buruk punya dia. Dia macam ni tau. Saya bagi analogi mudah lah. Kalau kita ada masa ataupun pasangan kita memperuntukkan masa untuk kita, masa kan kita ada kerja lain. Jadi saya nak buat apa? Saya ni mungkin buruk saya tu lah. Kalau dulu mungkin je lah saya merokok kan. Tapi kalau sekarang ni dengan akibat daripada yalah, saya sendiri pun orang yang dah dikatakan 28 hari bulan ni saya akan masuk Institut Jantung Negara untuk insyaAllah tak jadi bypass lah, saya pun dah sihat. Jadi kalau kata beliau sendirilah banyak meluangkan masa dengan family beliau, jadi saya terasing. Benda ni saya bukan tak nak buka. Kalau buka jadi buruk punya dia. Jadi orang nak kata, kalau kita ginilah, Hasmul seorang yang minat bekerja di Inspirasi Channel. Masa kan ada peluang untuk kita nak buat dua kerja ataupun curang dengan majikan kita. Saya boleh bagi analogi macam tu. Jadi saya ni kalau bahasa orang kata ni, saya tak tahu nak buat apa. Duduk pula di kondo, hanya di balkoni. Walaupun berpanasan, hanya berbekalkan di bawah saya tu kan ada aircon. Tapi sebenarnya saya ni nak buat apa sebenarnya, gitu. Jadi kalau cakap macam ni, tak betul. Mungkin lah. Memang benda dah terjadi, memang boleh cakap tak betul. Tapi kalau kita seronok lah, kalau kita enjoy dengan kehidupan kita, tak mungkin lah nak buang masa dengan merokok macam tu. Pagi petang, tapi kena tanya pula, di mana gagalnya saya ni? Bagi nafkah tu gagal ke? Kan? Saya tak bagi duit bulan-bulan. Cara kerja saya, nature kerja saya tak sama. Macam Hasbul sendiri, kalau bekerja di bidang kewartawanan, masa ni pun buat assignment lagi, orang dah tidur. Kan? Jadi kalau saya dulu tak bagi nafkah ke, itu lain lah. Cuma yang nafkah runcit tu, senjak dua menjak dia dah tak ada lah bagi, pasal dah tidak ada kemesraan lagi pada kita. Bangun pagi dalam rumah tak bertegur. Jadi, saya nak buat apa lagi sepatutnya. Jadi saya tak tahulah. Saya boleh cakap atas nama Tuan Asmawi sebagai manusia. Saya boleh beremosi, saya boleh buka. Cuma saya tak buat. Saya rasa ini akan mengganggu penyerahan saya kepada Allah. Jadi Allah kata kat kita nanti balik, kau dah suruh aku, kau dah serah, tapi kau banyak nak ajar aku pula macam mana nak suruh jadi dengan orang tu. Kau buka rahsia orang. Orang buat kita tak apa. Sebab dalam Quran kata apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau sekiranya kamu buat baik, dapat baik. Kalau kamu buat jahat, dapat jahat. Saya tidak paksa orang percaya kepada saya. Tapi kalau anda seorang Muslim yang yakin, pertama, cuba tengok dengan mata hati. Adakah selama saya bercerita ini, saya beremosi? Pertama. Yang kedua, sepanjang 7 years of suffers, penderitaan itu, kalau saya nak bertindak untuk berbuat kekasaran, mengherdik, marah, even cerai sekalipun, benda tu dah berlaku daripada 7 tahun dulu. Ramai orang berkata kepada saya, kalau kata kita ni diperlakukan sedemikian, siapa pun tak akan tahan. Cuma apabila kita membawa watak, dikatakan kita ni ustaz, makanya kita jaga status tu. Sebab orang agama ni tak boleh salah. Kalau salah, semua jadi bahan orang. Maksudnya begitu.